So ayah memang ada masalah darah tinggi, kecil manis, and then masalah lain lah. Lepas tu dia pun guna Bifil. Waktu tu just macam sebab dah ada kan, jadi sayang lah kalau tak guna. Saya kata guna je lah ayah, dia bagus untuk kesihatan. Prof Aziz cakap dia 1000 kali ganda lebih baik daripada ubat sakit jantung. Macam tu saya kata. Lepas tu dia kata betul ke? Tak apa ayah try. Saya kata ambil malam sebelum tidur. Lepas tu dia ambil kan. Lepas tu dia kata ayah ni kalau makan ubat darah tinggi nanti kaki dia jadi sembab. Yang macam bila kita picit nanti dia tak naik balik, dia susah nak naik, dia macam ada air kan. Lepas tu dia kata kalau berhenti nanti nanti darah dia tinggi, tapi kalau ambil nanti kaki dia jadi sembab. So jadi dia 50-50 lah. Kalau tak ambil nanti darah tinggi, kalau berhenti nanti kaki sembab. So nak jadikan cerita, dia berhenti sebab kaki dia sembab sangat. Dia berhenti and then dia ambil Bifil. And amazingly dia berjumpa doktor. Doktor kata darah pakcik cantik. Macam mana pakcik buat? Dia cakap macam tu, keep doing macam tu. Sebabnya pakcik-pakcik kan dah tua kan, jadi doktor tak naklah bagi tahu macam yang hype punya kan. So doktor kata just teruskan ambil apa yang pakcik buat sekarang. Ayah saya ambil Bifil selang sehari, tak hari-hari. Sebabnya dia sayang Bifil tu satu. And then dia kata selang sehari pun dah rasa sangat-sangat sedap lah badan dia. Macam tu. So dia sekarang kalau dia pergi mana-mana, kalau orang China ambil apa, dia kata ambil Bifil. So dia promote kat kawan-kawan dia, try lah ambil Bifil. Macam tu. Dia tak ada lah instant punya result, tapi ada result dia lepas 2-3 bulan. Sila like, share dan komenkan video ni. Dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.